Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan interview abang ni. Cek lah pemenang kita yang ketiga. Saya dan abang ni dia macam rapat sikit lah. Sebab kita dah sebilik daripada Mekah, daripada Madinah. Kita rapat sama-sama kan. Makan sekali, duduk sekali. Nama saya Abdullah bin Azim, berasal daripada Kulim Kedah. Saya merupakan pemenang pusingan yang ketiga dan saya sangat-sangat bersyukur kerana terpilih untuk mendapat cabutan bertuah untuk Mamakcan Restoran, dan saya tidak jangka akan memenangi pertandingan ini sebab saya ni bukanlah seorang yang selalu dapat cabutan bertuah. So saya amat berterima kasih kepada Allah, terima kasih kepada Mamakcan Restoran, dan terima kasih juga kepada orang-orang yang terlibat. Pengalaman saya amat terharu, amat bersyukur dan amat berterima kasih kerana umrah ni walaupun kita buat selalu ke ataupun tak pernah buat, dia merupakan salah satu anugerah Allah kepada kita lah. Sebab umrah ni tak semestinya kita ada duit, tak semestinya kita mampu, tak semestinya kita susah, kita tak dapat. Dia akan atas jemputan Allah lah.